Jika yang suka mengucapkan perkataan sia-sia itu saudara terdekat, bagaimana menyantuni mereka? Tidak dinafikan bahawa itu satu cabaran apabila orang-orang yang dekat dengan kita perkataan mereka buruk. Sedangkan antara tanggungjawab kita ialah menjaga silaturahim. Menjaga silaturahim yakni mengekalkan hubungan persaudaraan itu. Maka kita kena imbangkan antara tidak terlalu rapat dengan mereka kerana perkataan-perkataan mereka yang buruk, seperti mana ayat-ayat yang telah kita baca tadi, wa idza marru billaghwi marru kirama wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka melewati hal-hal yang sia-sia, mereka menjaga kehormatan, dan apabila orang-orang yang jahil berbicara dengan mereka, mereka bercakap, mengungkapkan perkataan-perkataan yang baik. Dalam masa yang sama, menjaga tali silaturahim itu. Tak dinafikan bahawa ini perlu kepada kebijaksanaan, supaya jangan diputuskan sama sekali tali silaturahim itu atas alasan menjauhkan diri daripada orang-orang yang perkataannya buruk. Kalau orang itu bukan saudara kita, tak ada masalah, bahkan itu memang disuruh. Tapi bagaimana kalau orang tu orang terdekat dengan kita, adik-beradik kita? Bagaimana kalau itu pasangan kita? Suami suka maki hamun, mungkin isteri pun tak nak mengalah, bagi juga maki hamun. Ini kita kata perlu diimbangi antara kedua-dua tuntutan tersebut.